Okey, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak guna launch control untuk kereta Pro 2 Alza Advance ni. Dia ada launch control tau. Lepas tu macam mana kita nak guna gear manual. Kereta ni manual 7 speed. Dan saya mulakan sekarang lah. Kita guna power mode. Power mode tekan sekali. Lepas tu nak aktifkan launch control, kita kena padam traction control. Okey. Sini saya tunjukkan. Launch control kita kena padam traction. Tekan lama-lama untuk padam traction. Okey. Traction control dah off. Cara yang kedua adalah kita tekan brake. Kita tekan brake. Tekan brake. Dan kita tekan minyak. Kita tekan minyak penuh. Tengok traction control, launch control kita. Dia akan stay pada RPM 2. Okey. Saya guna gear 1. Kita try launch control. Dan traction control dia akan automatic padam lah. Untuk guna, kalau masa kita guna launch control tadi, dia akan stay pada RPM nombor 2. Dan untuk gunakan gear dual clutch ni, untuk release gear, kita akan tarik ke bawah. Tarik gear ke bawah. Tengok gear saya tarik ke bawah. Untuk tambah gear, naik ke atas. Dan untuk release gear, kita turun ke bawah lah. Contoh kita brake, ada kereta dekat depan kan, ada kereta dekat depan, kita tekan brake. Lepas tu kita release gear. Pap. Release gear. Pop. Okey. Mantap. Okey. Pada yang nak tengok dia pergi launch control pergi ke RPM berapa, saya guna gear ni, gear manual. Traction control kena off. Nak tengok dia punya launch control pergi RPM berapa. Tekan brake dalam-dalam. Lepas tu tekan minyak penuh. Tekan minyak penuh dia akan pergi ke 2.5. Itu dia punya syarat lah. Dia punya launch control. Okey, selamat mencuba. Okey, saya tunjukkan sekali lagi lah macam mana kita nak gunakan launch control. Kita padam traction control. Kita tekan lama-lama. Padam traction. Syarat dia adalah padam traction. Okay. Traction dah off. Okay. Yang kedua adalah saya tukar gear, pakai gear manual. Saya turun ke bawah, gear 1. Gear 1. Lepas tu kita tekan brake dalam-dalam. Dan kita tekan minyak. Tekan minyak penuh Tekan minyak penuh. Dia tak sampai RPM 6. Dia akan stay pada RPM 2. Lepas tu kita lepas brake. Traction control akan padam sendirilah. Saya tambah gear pergi gear 5. Dan untuk release gear, contoh ada kereta dekat depan kan, ada kereta dekat depan, kita tekan brake.
Lepas tu kita release gear lah. Pap. Kita release gear lah. Okey, kalau kita guna sekarang power mode kan, dan saya guna gearbox CVT, saya tukar pergi gear DCVT, dual clutch manual transmission. Saya tukar, saya alih je. Gear pergi S. Kita tak payah tukar pun dia boleh juga. Kita tak payah tambah tolakkan gear, okey juga. Dia automatic bertukar sendiri. Gear akan automatic bertukar sendiri lah. Tengok RPM saya, dia akan automatic bertukar sendiri lah. Contoh sekarang saya masuk simpang kan depan, saya tekan brake, RPM saya dia akan, gear pandai bertukar sendiri lah. Kita tak perlu tukar pun. Kalau kita nak tukar pun boleh juga. Dia tak ada masalah. Dia boleh ada 3 function. Satu, kita pakai CVT. Yang kedua, kita pakai gear S ni. Dan yang ketiga, kita pakai ni, pakai naik dan turunkan gear, tambah dan tolak gear. Okey.